Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dikasihi Fadil Tuan Pengurusi Majlis, yang dikasihi pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah kerana pada malam ini kita masih diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah, sama ada melakukan ibadah yang telah difardukan oleh Allah kepada kita dan juga melaksanakan ibadah solat sunat tarawih. Mudah-mudahan ianya menjadi bekalan apabila kita berjumpa dengan Allah kelak. Selawat dan salam untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga menjadi pengikutnya yang setia. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada malam ini kita berada dalam tempoh yang sangat baik kepada kita, iaitu menghampiri 10 malam yang terakhir. Persoalannya, apakah Ramadan yang telah kita lalui telah mampu mendidik diri kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah? Apakah selama hampir lebih 2 minggu kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan satu ibadah yang sangat penting di bulan yang sangat penting? Apakah ianya benar-benar telah melahirkan sifat untuk menjadi pejuang Islam? Di antara firman-Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, sabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu dalam mana kamu membina benteng Islam. Bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu akan mendapat kejayaan. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam saat kita menghadapi 2 kesedihan. Yang pertama, sedihnya kerana Ramadan akan meninggalkan kita. Yang kedua, kesedihan kerana apa yang berlaku di Gaza, di bumi Palestin. Di saat ini saudara kita di bumi Palestin masih lagi berada dalam keadaan dikepung dan diperangi oleh Israel, laknatullah. Mudah-mudahan dengan kebaikan bulan Ramadan, dengan keberkatannya, kita mendoakan supaya insya-Allah Hamas yang memimpin gerakan Islam di bumi Gaza ini dan juga umumnya di Palestin akan mendapat kemenangan dan diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala.
Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam suasana keadaan umat Islam yang berada dalam keadaan tidak menentu sebelum daripada ini di bumi Mesir, setelah jatuhnya kerajaan Mursi, kita tahu bagaimana ahli-ahli Ikhwanul Muslimin di Mesir dan pimpinan mereka menghadapi ujian yang begitu hebat, dan bagaimana keadaan saudara-saudara kita di sana. Tetapi Allah Ta'ala Maha Kaya. Umat Islam di Palestin, di Mesir dan kebanyakan negara Arab dalam keadaan bergolak. Tiba-tiba Allah Ta'ala mengizinkan sebuah negara yang sebelum ini tidak dilihat kekuatannya dari sudut perjuangan Islam. Sebelum ini kita tak pernah dengar cerita perjuangan Islam di Brunei. Tiba-tiba Allah Ta'ala memberikan hidayah, memberikan petunjuk sehingga Sultan Brunei dan kepimpinannya mampu untuk melaksanakan hukum Allah yang dikenali sebagai kanun jenayah syariah. Untuk maklumat tuan-tuan sekalian, pelaksanaan dan hasrat Sultan Brunei untuk melaksanakan kanun jenayah syariah ini sudah bermula sejak tahun 86 lagi, apabila kami di bumi Sabah melakukan beberapa kali rombongan pada tahun ini untuk melihat dan juga untuk mendapat maklumat bagaimanakah pelaksanaan undang-undang Islam di Brunei. Kami dibawa melawat ke sebuah muzium, yang mana muzium ini mengumpulkan ucapan-ucapan Sultan tentang kehendaknya untuk melaksanakan syariat Allah. Maka kita dapati pada tahun 86 beliau sudah mula menyatakan hasrat. Dan apabila dalam setiap tahun beliau berucap untuk melaksanakan undang-undang Allah ini, akhirnya pada lebih kurang 1 hari bulan 4 yang lepas, dengan resmi kanun jenayah syariah telah menjadi undang-undang di dalam negara Brunei Darussalam. Dan pada malam ini saya bawa contoh kanun jenayah syariah yang diterbitkan oleh pejabat mufti kerajaan Brunei Darussalam sebagai asas pengenalan kepada rakyatnya, supaya masyarakat Islam di Brunei memahami apakah sebenarnya kanun jenayah syariah. Untuk maklumat tuan-tuan sekalian, bagaimana Brunei boleh melaksanakan undang-undang Islam, maka ada kaitannya dengan ayat yang saya bacakan tadi. Sebenarnya perjuangan Islam di Borneo sudah agak lama. Untuk maklumat tuan-tuan sekalian, bagaimana Allah memerintahkan kita bersabar dan menguatkan kesabaran kita dalam perjuangan Islam, dalam mana kita nak membina benteng-benteng agama Allah. Begitulah juga dihadapi oleh masyarakat Islam di Brunei dan di wilayah Borneo yang merampungi wilayah yang sangat besar. Sejarahnya tuan-tuan sekalian, Brunei ini memiliki Sabah dan juga sebahagian besar Sarawak. Asalnya Kesultanan Brunei ini adalah Kesultanan Islam. Apabila berlakunya perang saudara di Brunei, Sabah diberikan kepada Kesultanan Islam Sulu. Saya nyatakan bahawa di sini juga adalah Kesultanan Islam, yang mana hadiahnya adalah Sabah. Kemudiannya Sarawak ini apabila Inggeris masuk melalui Syarikat Hindia Inggeris, maka di antaranya sebahagian Sarawak melalui tipu helah seperti mana James Brooke dan sebagainya, maka terserahlah sebahagian besar bumi Sarawak. Kalau kita mengkaji dari sudut perjuangan Islam, bahawa kesultanan ini adalah dua kesultanan Islam yang besar. Brunei adalah Kesultanan Islam dan Sulu adalah juga Kesultanan Islam.
Sebab itulah apabila hari ini Brunei mampu melaksanakan Islam di dalam negara mereka, tidak pelik tuan-tuan sekalian, kerana mereka juga telah mengasaskan dan bersama-sama dengan perjuangan Islam agak lama lagi. Kalau saya tengok lebih jauh, bagaimana hebatnya wilayah Borneo ini sehinggalah ke selatan Mindanao. Hari ini tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jarang mendengar kisah bagaimana selatan Mindanao. Biasa kita dengar kisah di Palestin, kisah di selatan Thailand. Mindanao jarang kita dengar. Satu lagi wilayah yang berhampiran dan dikuasai oleh Kesultanan Sulu adalah selatan Mindanao. Dan hari ini tuan-tuan sekalian, sehingga kini Kesultanan Mindanao adalah satu-satunya kesultanan Islam dan tanah air Islam yang belum dijajah oleh Barat. Hari ini mereka berdamai. Apabila saya membuat kajian, pergi ke Mindanao, saya pergi ke Basilan, melihat lebih kurang dalam tahun 2001, melihat bagaimana umat Islam di Mindanao, tuan-tuan sekalian, saya boleh simpulkan mengapa mereka kuat. Ada dua faktor yang sangat besar. Yang pertama ialah kerana mereka meletakkan perjuangan Islam lebih tinggi daripada kehidupan mereka. Bila kami sampai di Mindanao, tuan-tuan, keadaan mereka sangat miskin. Rumah-rumah mereka adalah dalam keadaan rumah-rumah yang dibuat daripada kayu beratapkan pelepah kelapa, berlantaikan buluh. Rumah mereka semuanya lebih kurang dalam keadaan bentuk pondok sebegitu. Tetapi di tengah kampung mereka ada masjid yang menjadi tempat untuk mentarbiyah masyarakat kampung dan mendidik mereka supaya memahami Islam dan perjuangannya. Hebatnya mereka, tuan-tuan. Bila saya sempat sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh, bila kami dapat sembahyang subuh bersama dengan mereka, saya dapati semua pemuda dan semua lelaki dalam kampung tersebut telah melaksanakan solat subuh secara berjemaah. Ini di antara kekuatan yang dapat kita lihat daripada keimanan dan juga akhlak serta amalan yang mereka lakukan. Bila saya tanya beberapa pimpinan MILF yang menjadi gerakan Islam di sana, mereka menyatakan semua lelaki mestilah mengerjakan sembahyang subuh secara berjemaah. Ini kehebatan yang ada kepada mereka. Dan persamaan di Mindanao ini sama dengan apa yang sedang berlaku di Palestin. Bagaimana kita melihat apabila kita melihat syarat-syarat untuk menjadi anggota Brigade Al-Qassam yang hari ini menjadi tentera yang ditakuti oleh Israel. Bila kita tengok senarai syarat-syarat, salah satunya ialah bagaimana pemuda Al-Qassam mereka mestilah mendapat pengesahan daripada iman di tempat mereka bahawa mereka sudah melaksanakan sembahyang subuh secara berturut-turut selama 3 bulan. Barulah mereka layak untuk menganggotai Brigade Al-Qassam dan dilatih menjadi askar yang mampu mengugat Israel. Kita tengok faktor ini sama. Dan begitulah juga apa yang kita lihat apabila kita membongkar balik sejarah didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok bagaimana jiwa Rasulullah dibina, salah satu surah yang awal yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah suratul Muzammil. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah mengerjakan solat malam kecuali sedikit daripadanya. Inilah di antara sifat-sifat yang kata kalau kita lihat bagaimana persamaan setiap pejuang-pejuang Islam dan dalam wilayah-wilayah yang berjaya, semuanya dibina dengan kekuatan rohani
persediaan kerohanian yang sangat tinggi supaya dapat mengatasi kekuatan yang ada pada musuh. Sebab dalam perjuangan Islam, kalau kita nak lawan benda, kita tak akan mampu menghadapinya. Kalau kita nak lawan dari sudut bilangan, sudah tentu tidak mampu kita mengatasinya. Tetapi yang boleh kita buat ialah kita meningkatkan kualiti pejuang-pejuang Islam, supaya pejuang-pejuang Islam ini mampu memberikan satu tentangan dan juga mampu merubah masyarakat untuk melaksanakan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka asas itulah yang kita lihat bagaimana Brunei Darussalam akhirnya berjaya meletakkan kanun jenayah syariah sebagai undang-undang yang paling tinggi dalam negara mereka. Yang kedua, di antara faktor yang dilihat juga yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Mindanao contohnya, ialah bagaimana mereka meletakkan bahawa perjuangan Islam dan mati syahidlah sebagai cita-cita yang paling tinggi kepada mereka. Apabila kami sampai ke kampung mereka, maka tiba-tiba ada satu anak muda yang tempang kakinya. Untuk maklumat tuan-tuan, di Mindanao ni senjata dibebaskan. Tak perlu kepada lesen, masing-masing ada senjata. Maka anak muda yang tempang ini bawa M16, bawa menggalasnya, lalu berjumpa dengan pimpinan mereka. Mereka sebut kepada pimpinan mereka, bila lagi kita nak berjuang, nak berperang, saya mahu mati syahid di jalan Allah. Ini contoh yang ditanam akidah perjuangan yang sangat kuat, sehingga mereka tidak sabar-sabar untuk menghadapi musuh, dan mereka inginkan mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Pemuda ini setelah dalam tempoh 2-3 bulan selepas lawatan kami itu, akhirnya dia syahid di jalan Allah setelah kampungnya dikempun oleh tentera musuh. Ini contoh. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka faktor perjuangan Islam di Borneo ini memberi kesan yang besar kepada Kesultanan Brunei. Akhirnya mereka berjaya meletakkan kanun jenayah syariah. Dan sekarang ini setelah 4 bulan pelaksanaannya, sejak bulan 4 yang lepas, hampir 3 bulan, maka yang pertama yang kita dapati di antaranya ialah gejala sosial di Brunei telah turun sebanyak 50%. Brunei ini negara yang kecil, penduduknya lebih kurang 400 lebih saja, 400,000 lebih. Negaranya kecil, tidaklah padat, dan penduduknya diboleh katakan baik. Kita istilahkan orang baik. Dalam keadaan yang baik ini ada juga yang jahat, tetapi mereka yang melakukan apa aktiviti yang disebut sebagai gejala sosial ini akhirnya semakin merosot sehinggakan 50%. Kesan daripada pelaksanaan ini, contoh hari ini di Brunei, hari Jumaat contohnya, semua kedai, semua pejabat mesti ditutup mulai pukul 12 sehinggalah pukul 2 petang. Maka kesannya tuan-tuan, semua orang lelaki akan dapat datang bersembahyang berjumaat di masjid, dan dapat dikesan mana-mana lelaki yang gagal untuk pergi ke masjid akan dikenakan undang-undang Islam, akan dikenakan tindakan. Dan yang lebih hebat tuan-tuan, dalam penguatkuasaan undang-undang ini, golongan yang bukan Islam juga membantu. Contohnya, kami ambil contoh laporan yang kami dapat. Katakanlah bos di tempat kerja itu orang yang bukan Islam. Bila adanya lelaki Islam yang tidak mahu turun ke masjid untuk sembahyang Jumaat, maka bos ini akan mengambil tindakan, sama ada memberikan nasihat, sama ada membuat surat tunjuk sebat, ataupun melaporkan kepada pihak yang berkuasa. Maka kesannya tuan-tuan, paling tidak semua lelaki akan hadir ke rumah Allah. Maka pada waktu khutbah Jumaat itulah apa sahaja pesanan daripada pejabat mufti dan juga daripada ulama mereka boleh disampaikan kepada rakyat. Ini contoh yang kecil yang boleh kita lihat. Kesannya gejala sosial semakin menurun.
seminggu sebelum puasa, saya berada di Brunei. Ketika itu tajuk TED khutbah yang dibuat pada minggu tersebut ialah tentang gejala dadah. Maka disampaikan bagaimana kaedah Islam dalam menyelesaikan masalah dadah di Brunei. Diberitahu melalui khutbah. Maka bila semua lelaki hadir ke masjid, paling tidak mereka mendengar nasihat, paling tidak mereka akan mendapat satu perkara yang memang akan dilakukan oleh mereka, iaitu mereka pasti akan meninggalkan kerja-kerja yang bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ini contoh. Yang kedua, Allah Ta'ala mengurniakan rezeki yang banyak, yang mana untuk maklumat tuan-tuan, dalam taklimat yang diberikan kepada kami, ada 6 lagi telaga minyak yang dijumpai oleh pihak Brunei, yang mana 6 telaga minyak ini mampu untuk memberikan hasil dan menampung perbelanjaan mereka selama 600 tahun. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Apabila satu-satu wilayah, apabila satu-satu negara-negeri yang melaksanakan hukum Allah dan yakin dengan perintah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran yang sebenar, dan Allah akan memberikan rezeki daripada sumber-sumber yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, dalam tempoh 3 bulan pelaksanaan, kita dapat merasai ketenangan yang sangat luar biasa dalam negara Brunei Darussalam. Apabila kami daripada Sabah ataupun daripada pihak Semenanjung kita buat lawatan ke Brunei, kita dapat rasai macam mana kehidupan mereka sangat tenang. Kehidupan mereka dikurniakan ketenangan oleh Allah. Mereka menghadapi apa sahaja ujian dengan penuh hikmah dan dengan penuh kebijaksanaan. Ini di antara 3 perkara yang apabila kami buat kajian dari sudut kaedah dakwah, apa yang perlu kita lakukan di Brunei, kita dapati 3 aspek ini sangat penting. Dan untuk maklumat tuan-tuan sekalian, memang di dalam negara Brunei ini tidak ada gerakan Islam, kerana dia dalam negara Brunei ini dia lain daripada Malaysia. Sistemnya adalah sistem raja, sistem raja yang berdaulat, raja Melayu yang berdaulat. Maknanya kuasa penuh pada raja. Sebab itulah bila kita tengok, bila pelaksanaan undang-undang, ada Facebook yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang negatif tentang Kesultanan Brunei. Memang kita tak nafikan bahawa memang dahulu mungkin ada kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh kesultanan mereka, tetapi alhamdulillah hari ini paling tidak mereka mampu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ini kesan yang sangat besar, dan insya-Allah kami di Sabah dan Sarawak mengharapkan supaya kesan daripada pelaksanaan undang-undang Islam di Brunei ini akan dapat mengalir ke Sabah dan juga ke Sarawak. Kerana untuk maklumat tuan-tuan sekalian, sebahagian besar rakyat Sabah dan Sarawak adalah merupakan keluarga kepada Kesultanan Brunei. Maknanya mereka ni ada keluarga, dan mereka ini biasanya bangsanya adalah bangsa Melayu Brunei. Ini contoh tuan-tuan sekalian. Maka dengan sebab itulah kami dalam membina perjuangan Islam di Sabah dan Sarawak, di antara yang kita lakukan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah tadi. Di antara yang pertama, di antara panduan kami ialah mestilah mempunyai kesabaran yang tinggi. Dalam kita melakukan perjuangan Islam, Allah memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sabar dan kuatkanlah kesabaran kamu. Dan maka dalam bulan Ramadanlah bulan yang nak melatih kita sifat sabar. Satu sifat yang mesti kita dapat dalam suasana kita menghadapi tarbiyah Ramadan ialah kita mesti mempunyai dan memiliki sifat sabar yang tinggi, seperti mana Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rujuk pada sejarah Nabi, bagaimana Rasulullah menghadapi peperangan Badar contohnya, berlaku dalam bulan Ramadan di saat Islam agak lemah. Peperangan Badar berlaku dalam keadaan umat Islam belum ada kekuatan, Islam belum ada negara. Sahabat-sahabat yang keluar jumlahnya 313 orang itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hasratnya bukanlah untuk menyertai peperangan, tetapi hanya sekadar untuk menyekat rombongan perdagangan yang diketuai oleh Abu Sufyan, dengan niat nak mengambil balik harta benda yang telah dirampas oleh musuh-musuh Islam. Maka Allah Ta'ala Maha Kaya, walaupun dalam keadaan lemah, walaupun kadang-kadang bilangan yang sangat sedikit, tiba-tiba Allah Ta'ala memberikan peperangan kepada Rasulullah. Dan kita dapat lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam mesyuarat bersama dengan Rasulullah, mereka sanggup untuk berdepan dengan peperangan yang ada itu. Sama ada sahabat daripada golongan Muhajirin ataupun Ansar, bila ditanya pandangan mereka, semuanya dalam keadaan bersedia, walaupun dalam keadaan bilangan yang sedikit, kelengkapan yang sangat kecil, tetapi mereka sanggup berdepan dengan musuh Allah dan juga dengan musuh Rasulnya, dan mereka sanggup berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dalam perjuangan Islam ini, syarat sabar sangat penting bagi memastikan perjuangan Islam ke depan. Kalau kita tidak sabar dalam perjuangan, kita tidak akan mendapat hasil seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tidak sabar, sudah tentu kita akan lari daripada perjuangan. Kita akan meninggalkan perjuangan Islam yang panjang ini. Maka sebab itulah kita hendaklah berusaha untuk memastikan bagaimana kekuatan Islam dibina sedikit demi sedikit, walaupun memakan masa yang agak panjang. Kami di Sabah contohnya, dalam usaha nak membangunkan bilangan anak-anak Sabah yang kita boleh kategorikan sebagai ulama, anak-anak Sabah yang masuk Islam, kita ambil daripada daerah-daerah pedalaman, termasuklah anak-anak Sabah yang sudah Islam, yang miskin, yang dhaif, kita ambil dan akhirnya kita hantar ke pusat-pusat pengajian, dan kadang-kadang memakan masa hampir lebih 10 tahun. Contoh, saya ambil contoh, kalau tuan-tuan boleh lihat, kenal pada Pesuh Jaya PAS Sabah yang sekarang ini, Tuan Aminuddin Ali. Saya ceritakan sedikit bagaimana kisah dia. Asalnya keluarga ini adalah keluarga yang beragama Kristian. Bagaimana lebih kurang dalam tahun 85 lebih kurang, beliau diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, satu demi satu keluarganya ini masuk Islam. Asalnya daripada keturunan Kadazan Dusun, maka satu demi satu ahli keluarganya masuk Islam. Dan di antaranya adik-beradiknya ni, di antaranya namanya Mustaqin Alim, yang ini kita hantar ke Rusila belajar di Mahat Darul Quran, dan ada yang kita hantar ke Kelantan belajar di Perkim. Dan akhirnya dalam tempoh 10 tahun akhirnya mereka balik, dan sekarang ini mereka lah yang mengetuai perjuangan Islam di bumi Sabah. Proses ini kita terpaksa buat selama 10 tahun. Di sinilah memerlukan kesabaran yang tinggi. Bermula daripada tahun 85 tadi, sehinggalah hampir 95, 98, 99, barulah kita boleh membawa anak-anak Sabah supaya memimpin gerakan Islam. Saya ambil lagi satu contoh bagaimana kesabaran kita. Contohnya dalam membina pusat-pusat pengajian. Contoh, saya ambil satu pusat pengajian yang dibina tahun 90. Namanya Pondok Fi Zilalil Quran. Dibina di Sabah, di kawasan pedalaman, di atas tanah keluarga Alim bin Pilang yang saya sebutkan tadi. Mula-mula buka tahun 90, hanya mampu bertahan selama 9 bulan sahaja. Selepas 9 bulan terpaksa ditutup madrasah tersebut kerana menghadapi tekanan
dan juga gangguan daripada musuh-musuh Islam, khususnya pendakwah Kristian. Ini terpaksa dihadapi. Termasuklah digunakan sihir contohnya. Digunakan sihir nak menakutkan pelajar pondok, nak menakutkan guru pondok, digunakan itu semua, dan akhirnya pondok tersebut terpaksa ditutup. Apa yang kita buat setelah tutup pondok? Kita melaksanakan dakwah secara berstrategik di kampung tersebut, sehinggalah mereka yang dahulu yang kuat menentang Islam, mereka yang dahulunya menentang Islam, berkat dengan kesabaran pendakwah kita, akhirnya mereka sendiri masuk Islam. Dan setelah mereka masuk Islam, barulah madrasah boleh dibuka kembali pada tahun lebih kurang tahun 2000. Ini ambil masa 10 tahun. Dakwah terpaksa dilakukan secara kecil-kecilan, terpaksa diberikan dakwah secara peringkat demi peringkat ke kampung-kampung, sehinggalah mereka yang menentang Islam tadi masuk Islam, barulah kita berjaya mengembalikan semula kekuatan Islam dalam kampung tersebut. Dan banyak lagi sebenarnya kalau tuan-tuan dengar, termasuklah yang paling baru yang masuk dalam Facebook, sebuah kampung di Sabah, di daerah Tongot, Sabah. Ini kawasan betul-betul pedalaman, kawasan yang masih lagi jalannya jalan balak, masih bergantung dengan generator, tidak ada lampu elektrik daripada kerajaan, masih bergantung kepada air paip. Kawasan ini baru-baru ini didapati sebuah masjid yang ditinggalkan bermula tahun 96. Saya nak sebut masjid yang ditinggalkan di Sabah ini terlalu banyak. Masjid yang ditinggalkan, ada masjid contohnya di kampung Bundu Tuhan, kawasan di kaki Gunung Kinabalu contohnya. Masjid itu ditinggalkan dan akhirnya digunakan sebagai kandang lembu oleh pendakwah Kristian. Ini berlaku. Jadi berlakunya disebut sebagai berlakunya kes murtad, sehingga sebuah kampung keluar Islam di Sabah. Berlaku itu pada tahun 96. Tahun 96 ketika itu adalah kerajaan PBS memerintah Sabah. Dan ketika itulah bagaimana kuasa digunakan untuk memastikan bahawa gerakan Kristian semakin kuat di Sabah dan gerakan Islam ataupun dakwah Islam semakin kurang di Sabah. Untuk maklumat tuan-tuan sekalian, Sabah ini asalnya adalah minoriti Islam. Di zaman Tun Datuk Mustafa berlaku perislaman secara beramai-ramai. Perislaman di Sabah ni kalau di zaman tahun 80-an, hujung 80-an, awal 90-an, perislaman berlaku dalam bentuk beramai-ramai. Contohnya di Padang Bola, sekali Islam 10,000 orang, sekali Islam 5,000 orang. Ada sebuah kampung sekali Islam 2,000 orang. Ini berlaku perislaman beramai-ramai. Ini berlaku zaman USNO, zaman yang mana Islam ada kuasa. Ketika itu Tun Datuk Mustafa Datuk Harun memainkan peranan untuk mengislamkan secara beramai-ramai, sehinggalah bilangan penduduk Sabah menjadi lebih sedikit, yakni majoriti. Kita sebut sebagai 55%. Sehinggalah berjaya meletakkan Islam sebagai agama resmi di Sabah. Kemudiannya apabila bertukarnya kerajaan, berlaku sebaliknya. Bila dilihat Islam semakin berkembang, maka dilakukan dakwah yang kuat. Dan untuk maklumat tuan-tuan sekalian, gerakan Kristian ini bukan sahaja diketuai oleh gerakan dalam negeri Sabah, tetapi ditaja oleh gerakan Kristian sedunia, oleh Majlis Kristian sedunia yang mempunyai pusat latihan-latihan yang besar dan mempunyai kewangan yang besar. Maka di atas beberapa faktor, maka mereka akan menghantar pendakwah mereka duduk di kampung-kampung Islam yang di pedalaman, sehinggalah mereka menggunakan kaedah yang pertama, mereka mengambil kesempatan daripada kesempitan. Apabila masyarakat yang miskin Islam tetapi dia sangat miskin, lepas itu dalam keadaan yang jahil, yang tidak ada ilmu,
Kerana bila mereka masuk Islam, tidak berlaku proses memberikan kefahaman Islam kepada mereka. Saya ambil satu contoh. Di kampung Nunuk Ragan, Sabah, seorang lelaki yang tua masuk Islam tahun 73. Apabila kami membuat satu kajian di kampung tersebut tentang bagaimana nak membaik pulih masjid dan mengembalikan kekuatan Islam di kampung tersebut, saya datang lebih kurang tahun 2005 membuat kajian. Bila kita buat kajian tahun 2005, saya berjumpa dengan Pak Cik bila buat survey dia masuk Islam tahun 73, dan saya beritahu Pak Cik kami datang untuk memberi kefahaman Islam. Maka Pak Cik itu menyatakan bahawa inilah kali yang pertama datangnya pegawai agama untuk mengajar Islam kepada dia. Bayangkanlah, dia sudah masuk Islam tahun 73, tetapi tahun 2005 baru kita sampai. Maknanya di sana terlalu panjang masanya, dan dalam tempoh masa tersebutlah bagaimana pendakwah Kristian yang sangat aktif. Mereka tinggal dengan penduduk pendalaman. Mereka akan memberikan apa sahaja yang diperlukan. Maka berlakulah proses murtad yang besar, sehingga beberapa buah kampung berjaya dimurtadkan. Dan kita tengok bilangan yang ramai, sehingga dalam statistik kami yang murtad ini hampir 90,000 orang. Ini yang berlaku. Bagaimana proses itu mereka lakukan. Dan apatah lagi dalam suasana masyarakat Sabah, yang pertama kita boleh sebutkan bahawa masyarakatnya sangat sedikit keilmuannya, kejahilannya sangat tinggi. Untuk maklumat tuan-tuan, setelah usaha kita hampir 25 tahun, barulah sekarang ni masjid-masjid di bandar-bandar hidup dengan majlis ilmu. Sejak 25 tahun, alhamdulillah, memakan masa hampir 25 tahun kita mengusahakan supaya paling tidak masjid-masjid besar dan masjid-masjid di bandar-bandar besar dihidupkan dengan majlis ilmu. Yang kedua tuan-tuan, budaya masyarakat Sabah ini di antaranya, mereka ini di antaranya yang kuat, yang menjadi faktor penghalang ialah kerana hiburan yang sangat melampau. Mereka hidup dalam keadaan suasana hiburan. Bila ilmunya tidak ada, maka hiburan menjadi ganti. Di mana-mana sahaja hiburan dibesarkan, sehingga kan apa saja majlis mesti ada hiburannya. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, budaya minum yang tidak dapat ditinggalkan, terutamanya bagi masyarakat Kadazan Dusun. Ada setengah-setengah kampung yang bila kita buat majlis hari raya, di pedalaman ini kita buat majlis sambutan Aidilfitri contohnya, maka bila ada jamuan, maka adalah minuman seperti tiger beer, alkohol dan sebagainya. Bila kita tanya mengapa minum, dia menyatakan memang ada, mereka akan minum bila sambut hari-hari kebesaran. Yang keempat, di antaranya judi yang berakar umbi. Dalam satu kes kajian kita, pernah di sebuah kampung di pinggir kota Kinabalu, kita dapati ibu-ibu berjudi. Dalam satu kes bila kami buat survey di hari Jumaat, saya datang ke kampung tersebut setelah ada satu aktiviti keagamaan. Lepas itu kita melawat kampung tersebut, tengok ibu-ibu sedang berada di depan rumah, di halaman rumah. Untuk maklumat tuan-tuan, ini kawasan perkampungan di atas air. Mereka ada jambatan, ada di luar tu ada beranda rumah. Mereka duduk dan di tengahnya itu ada daun teruk dan duit. Mereka boleh bermain judi dalam keadaan masyarakat yang lain melihat mereka. Ini contoh. Jadi suasana inilah menyebabkan memerlukan kepada proses yang sangat panjang. Maka di antara yang dilakukan oleh kita dengan proses yang telah kita buat ialah nak melahirkan golongan kader-kader dakwah. Maka untuk melahirkan kader-kader dakwah ini, kita memerlukan masa yang agak panjang dan menuntut kesabaran yang tinggi untuk berjaya. Maka proses yang kita buat di antaranya ialah anak-anak Sabah yang terpilih kita akan hantar kepada pusat-pusat pengajian. Setelah 10 tahun mereka akan dipanggil balik untuk memimpin pusat-pusat pengajian yang telah dibina dan yang sedang dibina.
Oleh itu hari ini kita membangunkan pusat pengajian bagi memastikan umat Islam diberikan kefahaman yang betul tentang Islam. Dan alhamdulillah sambutan yang diberikan sangat menggalakkan. Maka tuan-tuan sekalian, proses ini kita buat sentiasa. Sentiasa kita buat sehinggalah pusingan demi pusingan. Dan alhamdulillah contohnya sekarang ini kita ada contoh Mahat Tahfiz untuk anak-anak Sabah dan Sarawak di Lembah Beringin, Selangor. Kita ada pusat pekedaran dakwah di bawah Yayasan Amal Malaysia di Bangi, Selangor. Pusat pekedaran dakwah ini kita ambil anak-anak Sabah tadi, kita letak di sana pengajian dakwah setahun, kemudiannya selepas setahun mereka akan balik ke kampung-kampung mereka dan akhirnya mereka diberikan allowance tetap sebanyak RM500 dan akhirnya alhamdulillah hari ini kesan sudah ada sejak 3 tahun, terutamanya di Sarawak. Mereka boleh mengislamkan ramai orang di rumah-rumah panjang di Sarawak. Ini berlaku proses. Maka sebab itulah pengalaman kami di Sabah dan Sarawak ini mengajar erti kesabaran dan pengorbanan yang tinggi. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menyebut tadi, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Mestilah kita sabar dan kuat kesabaran kita dalam kita meninggikan agama Allah, dan bertakwalah kita kepada Allah. Maka takwa kepada Allah ini kita mesti cuba dan mesti dapat dalam Ramadan yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Kita hanya ada sekitar 10 hari sahaja lagi untuk menempuh Ramadan, dan kita berada pada tahap yang paling kritikal, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 10 hari yang terakhir Ramadan, Nabi akan melaksanakan satu ibadah yang disebut oleh Dr. Ismail Lutfi Al-Fatani sebagai satu ibadah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam pada masa kini, iaitulah ibadah beriktikaf. Kita mesti mengembalikan semula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi meningkatkan kekuatan dalaman kita, dalam kita nak bina jiwa kita sebagai pejuang Islam, sebagai pendakwah, sebagai seorang muslim yang bertakwa. Maka kita kena bina kembali, dan cara pembinaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah melalui modul beriktikaf di masjid ketika 10 hari yang terakhir Ramadan. Ini disebut di dalam hadis yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Malah pada tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi beriktikaf selama 20 hari. Dalam tahun yang terakhir Nabi mengambil masa 20 hari untuk beriktikaf. Maka modul ini mesti kita gembelengkan, dan kalau boleh 10 hari yang terakhir ini kita kurangkan aktiviti-aktiviti yang lain, kita fokus kepada ibadah, kepada membaca Al-Quran, kepada doa, kepada ibadah-ibadah sunat yang lain, dan dilakukan di rumah Allah dalam usaha kita mengikat diri kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan tadi pengalaman kami di Mindanao, di Brunei, di beberapa tempat yang saya sebutkan tadi menunjukkan pejuang Islam yang boleh berjaya, pendakwah yang boleh berjaya, seorang muslim yang boleh berjaya ialah seorang yang mengikat dirinya dengan rumah Allah, yang hatinya terikat dengan rumah Allah, yang mana jiwanya sentiasa dekat dengan rumah Allah. Barulah dia boleh melaksanakan tugas sebagai pendakwah, barulah dia boleh melaksanakan tugas sebagai seorang pejuang Islam, barulah dia boleh merasai kemanisan di dalam perjuangan Islam. Maka inilah metod dan modul yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya juga yang boleh kita sebut di sini ialah bagaimana pengalaman kita di Sabah dan Sarawak ini, di antaranya memerlukan kepada keutuhan jemaah yang kuat. Dan yang makna kami di Sabah Sarawak ni bilangan sedikit, petugas sangat sedikit. Keluasan bumi Sabah dan Sarawak sangat luas. Kalau tuan-tuan pergi ke Sabah, daripada hujung ke hujung memakan masa hampir 14-16 jam memandu jalan darat.
Kalau daripada Sabah, contohnya dari Kota Kinabalu nak ke Kuching Sarawak, boleh memakan masa 2 hari jalan darat. Perjalanan yang jauh dan juga dalam keadaan yang sangat sukar. Maka dalam keadaan yang seperti itu, maka di antara perkara yang sangat penting adalah ukhuwah fillah, persaudaraan Islam. Salah satu yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memulakan jemaah Islam ialah membina persaudaraan Islam. Kita boleh membina hubungan hati sesama seorang Muslim. Kami daripada Semenanjung contohnya dengan orang Sabah, maka kita ambil sifat golongan Muhajirin dengan golongan Ansar. Sesama orang Sabah, untuk maklumat tuan-tuan, rakyat Sabah saja ada 30 suku bangsa. Ada Kadazan Dusun, ada Bajau Bugis, adanya Sulu, adanya sungai, macam-macam jenis. Maka bagaimana kita nak mendamaikan hati mereka? Bagaimana kita nak menyatukan hati-hati mereka? Melainkan yang boleh menyatukan mereka hanyalah Islam. Hanya Islam yang boleh menyatukan hati mereka. Sebab itulah kalau ada perjuangan yang dibuat atas nama Melayu, maka perjuangan itu sebenarnya perjuangan yang batil. Kalau ada perjuangan yang ditiupkan di atas nama Melayu, dibuat atas nama Melayu, Melayu kuat, Islam berdaulat, itu semua perjuangan yang tidak menepati kaedah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami di Sabah tak ada Melayu, macam mana nak berjuang kalau kita nak ambil di atas tajuk Melayu? Sebab itulah pengalaman kami di Sabah, bagaimana nak satukan orang Kadazan, macam mana nak satukan orang Brunei, macam mana nak satukan orang Bugis, orang Jawa, orang Sungai, orang Sulu, ini melalui Islam sahaja. Islamlah yang boleh menyatukan hati manusia. Sebab itulah Nabi berdoa, Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub. Nabi minta supaya disatukan hati-hati kita. Sebab itulah kalau Islam nak menang, pejuang-pejuang Islam mesti bersatu hati di atas satu perjuangan, mesti memberikan walak kepada kepimpinan, mesti meletakkan jemaah lebih tinggi daripada pandangan pribadi, barulah Islam boleh bangkit. Tetapi kalau kita berpecah, kalau fikrah kita berpecah, kalau amalan kita juga berpecah, maka sudah tentu ianya tidak akan melahirkan kekuatan kepada Islam. Dan asas dalam membina kekuatan ini ada pada solat berjemaah. Bagaimana Allah Ta'ala meletakkan didikan melalui solat berjemaah? Sebab itulah bila kita solat berjemaah, kita mesti rapat sehingga bahu kita bersentuhan dengan bahu sahabat kita. Kita mesti rapat sehingga kaki tidak ada tempat yang kosong di antara kaki kita, supaya bila kaki kita rapat, bila bahu kita bersentuh, insya-Allah Allah akan mentautkan hati-hati kita supaya menjadi ikatan yang kukuh seperti sebuah bangunan. Ini yang kita akan hadapi. Tapi kalau kita lemah, kalau soft kita tidak rapat, kalau kita mempunyai fikrah yang pelbagai, maka kita akan dapati jemaah kita akan lemah. Sebab itulah kami alhamdulillah di Sabah, di antara yang kita buat, kita cuba menyatukan fikrah. Kita cuba bergabung dalam menghadapi musuh yang satu. Maka kita panggil ramai sahabat-sahabat yang mungkin asalnya mempunyai pandangan yang berbeza, tetapi kita sentiasa adakan perbincangan, diskusi, wacana, akhirnya membina satu ketumbukan yang kita namakan sebagai Majlis NGO Islam Negeri Sabah. Bila kita ada satu ketumbukan, maka kita boleh hadapi satu-satu isu. Contoh yang kami hadapi ialah sebuah daerah di pinggir Kota Kinabalu. Kawasan itu tidak ada masjid. Tak ada masjid. Bila kita buat satu survey, ada 2,000 orang Islam ada dalam kawasan parlimen tersebut. Parlimen itu diwakili oleh Tan Sri Bernard Dompok. Tuan-tuan mungkin kenal nama dia. Salah seorang menteri yang dahulu membuat tuntutan terhadap Perdana Menteri yang ditangguhkan. Mana Bernard Dompok ini menguasai satu parlimen. Kawasan parlimen ini tidak ada masjid daerah, sedangkan umat Islam ada. Bila kami menghadapi suasana demikian,
kita mengadakan perbincangan dengan pejabat agama contoh. Maka pejabat agama kata tak boleh nak buat masjid kerana kawasan yang sangat sensitif, kerana ditakuti akan ada tentangan daripada pihak sebelah sana. Maka dia beri arahan, diberi maklumat, beri kebenaran untuk kita buat masjid. Alhamdulillah, dengan takdir Allah Ta'ala, ada seorang hamba Allah yang masuk Islam, saudara baru memberikan tanah dia untuk dibuat masjid, dan kita kumpul duit untuk membiayai pembinaan masjid. Alhamdulillah, sekarang ini proses sedang berjalan dan usaha sedang dilakukan. Kita bina sendiri masjid demi untuk menyampaikan dakwah Islam. Walaupun ada tentangan, adanya orang yang membuat tentangan, mengatakan nanti masjid akan mengganggu ketenteraman, tetapi kita berusaha untuk mengadakan dialog dengan mereka, perbincangan dengan mereka. Kita menghantar wakil-wakil kita, termasuklah kepada padri-padri, untuk berjumpa, untuk menyatakan jangan takut dengan masjid, kerana masjid ini akan membawa kebaikan kepada masyarakat, walaupun dimomokkan bahawa Islam ini ganas. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, banyak perkara yang berlaku adalah untuk menunjukkan Islam ganas. Di antara contoh, kalau tuan-tuan biasa dengar kes penculikan di Sabah, termasuk yang baru ni, untuk maklumat tuan-tuan, hari ini mula diisytihar darurat di Sabah. Wilayah pantai timur daripada Sandakan sehinggalah Lahad Datu, semuanya diisytiharkan darurat. Tak boleh keluar di waktu malam, kerana katanya ada penceroboh. Yang kita bimbang ialah nanti akan dilabelkan penceroboh dan juga pengganas adalah di kalangan orang Islam. Dan kalau tuan-tuan dengar Abu Sayyaf, tuan-tuan dengar Jamaah Islamiyah, tuan-tuan dengar militan, itu semua adalah pertubuhan ataupun kumpulan yang bukan daripada gerakan Islam. Kumpulan yang mewakili gerakan Islam ialah MILF yang diasaskan oleh Ustaz Selamat Hashim, dan sekarang ini dipimpin oleh Tuan Haji Murad. Setelah Ustaz Selamat Hashim meninggal, maka Tuan Haji Murad memimpin. Dan untuk maklumat tuan-tuan, sekarang ini adalah dalam tempoh damai di antara MILF gerakan Islam dengan kerajaan Filipina, dan dalam keadaan rundingan yang mana sekarang ini diminta wilayah Mindanao supaya berlakunya wilayah autonomi. Kalau dapat wilayah ini wilayah autonomi, maka insya-Allah satu lagi wilayah akan melaksana undang-undang Islam, iaitulah wilayah Selatan Mindanao. Dan saya dimaklumkan oleh sahabat-sahabat di sana bahawa ada 3 tuntutan yang sedang mereka buat. Yang pertama ialah nak meminta apakah undang-undang yang nak diguna pakai dalam wilayah autonomi Mindanao ini. Maka sudah tentu gerakan Islam akan meminta untuk melaksanakan pelaksanaan kanun jenayah syariah ataupun undang-undang Islam. Yang kedua, apakah perkongsian hasil bumi di Mindanao dengan Filipina. Kerana untuk maklumat tuan-tuan, salah satu wilayah yang kaya dengan minyak adalah Selatan Mindanao. Cuma tidak ada proses pengeluaran lagi sekarang. Walau ada sedikit-sedikit, sebenarnya dia mempunyai telaga minyak yang sangat besar, dan wilayah ini adalah wilayah Islam. Yang ketiga yang sedang dirundingkan, apakah bentuk tentera yang akan diizinkan di wilayah Mindanao, sama ada nak diiktiraf tentera Mindanao ataupun dihantar, dimansuhkan ataupun dibekalkan ketenteraan dan diiktiraf dengan diberi peruntukan. Sudah tentu kita meminta untuk diiktiraf tentera MILF yang sekarang ini sudah ada dan diberikan kelengkapan. Dan bila begitu, insya-Allah doakan kalau rundingan ini berjaya, maka insya-Allah wilayah Mindanao akan menjadi wilayah autonomi, dan insya-Allah kebangkitan Islam juga akan naik. Inilah saya sebutkan di awal tadi, bahawa di saat umat Islam di Palestin, di Mesir, di Suria, di beberapa daerah wilayah-wilayah Islam lain bergalak, tiba-tiba Allah Ta'ala Maha Kaya dan Allah mengetahui, dan Allah akan memastikan Islam akan terus bangkit di atas muka bumi Allah ini. Kita yakinlah bahawa walaupun Islam ditekan,
walaupun Islam dinafikan hak, walaupun Islam dizalimi, maka kebangkitan Islam akan semakin kuat. Makin ditekan Islam makin kuat. Satu ibarat yang diberikan oleh ulama kita, dia kata ibaratnya seperti mana seorang wanita yang sedang mengandung. Kita nak dapat satu orang anak, maka ibu itu terpaksa melalui proses bersalin. Dan proses bersalin ini adalah proses yang sangat sakit. Proses yang sangat sakit. Maka nak dapat anak mesti lalu proses bersalin. Begitulah juga sifat Islam. Islam nak menang, maka Islam akan diuji oleh Allah. Islam akan menghadapi tekanan yang semakin kuat. Sebab itulah bila orang tanya mengapa Islam semakin, seolah-olah Islam semakin dizalimi, semakin ditekan di Palestin, semakin ditekan di mana-mana tempat, termasuklah dalam negara kita semakin kuat tekanan, maka itu menandakan insya-Allah Islam akan bangkit. Cumanya syaratnya ialah kita mesti melengkapkan diri kita dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti mana sifat-sifat Hizbullah, seperti mana sifat-sifat perjuangan Islam yang telah dinyatakan oleh Allah kepada kita. Maka tuan-tuan, di antara sifat-sifat yang mesti kita ambil dalam Ramadan ini, yang pertama ialah kita mesti memastikan ahli keluarga kita, sama ada anak-anak kita, sama ada isteri kita, dan sesiapa saja di bawah tanggungjawab kita, yang pertama mesti bangun sebelum subuh. Dalam kajian kami, bagaimana Islam boleh jadi kuat apabila keluarga-keluarga Islam, semua keluarga-keluarga Islam bangun sebelum subuh. Dan ini dinyatakan oleh Imam Razali rahimahullah di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, daripada Luqmanul Hakim kepada anak dia, menyatakan bahawa wahai anakku, jangan kamu menjadi lebih teruk daripada seekor ayam jantan. Ayam jantan akan berkokok apabila terbitnya fajar, sedangkan kamu masih berselimut lagi. Jadi syarat yang penting dan syarat yang kita ambil ataupun latihan yang kita ambil daripada Ramadan ini ialah adanya waktu bersahur. Mengapa ada bersahur? Kerana Allah Ta'ala nak melatih kita. Orang Islam nak berjaya mesti bangun sebelum daripada subuh. Yang kedua, orang Islam nak berjaya mesti melaksanakan ibadah qiyamul lail. Kita mesti melaksanakan ibadah qiyamul lail. Walaupun solat merupakan ibadah yang sunat, tetapi merupakan satu tuntutan yang sangat besar kepada diri kita sebagai seorang Islam, dan apatah lagi kita yang mendukung perjuangan Islam ini. Yang ketiga, dalam Ramadan ini mengajar kita erti untuk menjaga solat 5 waktu. Kita melihat, kadang-kadang kita melihat kita tidak menjaga solat 5 waktu. Sedangkan solat 5 waktu dan solat di awal waktu merupakan perkara yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah di bulan Ramadan kita biasa boleh menepati waktu solat. Kerana kita tak ada urusan nak makan, kita boleh jaga diri kita untuk patuh kepada waktu solat. Maka marilah kita memastikan diri kita selepas daripada Ramadan kita mampu untuk menjaga waktu solat dan menempati waktu solat, supaya insya-Allah dia akan membentuk satu disiplin diri dalam diri kita, kerana disiplin sangat penting dalam perjuangan Islam. Kadang-kadang kita tengok orang kita tak ada disiplin. Bagaimana nak bentuk disiplin dia? Disiplinkanlah melalui sembahyang, disiplinlah melalui solat, disiplinlah melalui mengikut iman. Kita tak boleh mendahului iman, kita kena ikut iman, mematuhi perintahnya dalam solat. Begitulah juga kita mesti mematuhi imam dalam perjuangan. Begitulah kita kena patuh kepada ketua kita dalam perjuangan, supaya kita dapat membawa Islam ke tengah. Yang kelima di antaranya yang boleh kita ambil dalam madrasah Ramadan, yang di antaranya hubungan kita dengan Al-Quran. Bagaimana kita nak kuat? Kita mesti kuatkan hubungan kita dengan Al-Quran. Sebab itulah hari ini kita mesti kembali kepada sistem pendidikan Islam. Saya kebetulan dalam lajnah pendidikan dan membuat kajian tentang pendidikan. Maka kita mesti kembali semula kepada sistem pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana
sistem pendidikan Rasulullah diasaskan dengan ilmu Al-Quran. Anak-anak mesti diajar membaca Al-Quran. Anak-anak mesti diajar menghafaz Quran. Anak-anak mesti diajar untuk memahami Al-Quran. InsyaAllah bermula dengan ilmu Islam inilah akan membawa kepada ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana sekular mengajar kita? Ditubuhkan sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan ini dalam kajian kami merupakan sekolah acuan barat yang akhirnya melahirkan generasi yang tak faham Islam. Walaupun ada pendidikan Islam di sekolah kebangsaan, tetapi sekadar tempelan sahaja. Dari sudut amalannya tidak ada. Sebab itulah dalam kajian kami ramai pelajar-pelajar sekolah yang tidak solat. Ikut kajian kami yang paling baru di Kota Kinabalu, dalam bandar Kota Kinabalu kita buat kajian tentang solat, lebih kurang hanya 5% sahaja yang solat 5 waktu. Saya survey kepada 30 orang pelajar-pelajar perempuan di sebuah sekolah di Kota Kinabalu. Daripada 30 orang itu hanya 3 orang sahaja yang menyatakan dia sembahyang subuh. Yang lain semuanya menyatakan tak sembahyang subuh, malah tidak sembahyang 5 waktu. Bila kami tanya mengapa demikian, menyatakan bahawa ibu bapa mereka pun tidak sembahyang. Kita buat kajian di Pulau Labuan, Sabah. Pulau Labuan ni macam Langkawi, tuan-tuan. Pulau bebas cukai. Harga setin minuman keras lebih murah daripada harga setin Coca-Cola. Tuan-tuan boleh bayar. Maka bila kami buat kajian di sana, dibuat oleh Universiti Malaysia Sabah, 50% daripada 500 anak muda Islam, maknanya 250 orang. Kajian kita terhadap 500 anak muda Islam, 50% menyatakan sembahyang ini tidak wajib. Sembahyang ni tak wajib. Ini di antara sebab yang sangat parah yang berlaku di bumi Sabah. Dan saya yakin kalau kita buat kajian pun, di mana-mana dalam negara kita ni pun ada golongan yang tidak sembahyang. Ramai yang tak sembahyang sebenarnya. Sebab itulah kita mesti memastikan anak-anak kita jangan diletakkan dalam acuan-acuan barat ini. Sebab itulah alhamdulillah di Kuantan ini banyak sekolah rendah Islam. Kita kena dokong sekolah-sekolah rendah Islam. Dan kami di Sabah juga alhamdulillah hari ini sudah ada 5 buah sekolah rendah Islam sejak 4 tahun yang lepas. Termasuklah yang diedarkan pada tuan-tuan itu salah sebuah sekolah yang kita tengah bangunkan dalam usaha kita nak mengembalikan sistem Islam sepenuhnya. Saya nyatakan sekolah kebangsaan adalah 100% acuan barat. Kalau kita tak tengok anak kita di sana, dia tidak akan jadi seorang Muslim yang baik. Kalau kita hantar sekolah, kita tak didik dia di masjid, kita tak beri didikan tambahan, dia pergi sekolah itu sahaja, maka kemungkinan besar anak-anak kita akan lalai, akan leka dan tidak menjadi seorang Muslim yang baik. Dia mungkin berjaya untuk mendapat PhD, dia mungkin berjaya menjadi doktor, jadi engineer, jadi pegawai kerajaan, tetapi dia tidak akan menekankan soal sembahyang. Dia tak akan mementingkan soal perjuangan Islam. Dia tak akan mementingkan soal agama Allah. Dia akan jadi agama Allah ini sebagai tempelan sahaja. Mungkin dia faham Islam dari sudut ibadah sahaja. Ini kemungkinan akan berlaku. Sebab itulah kita dalam Lajnah Pendidikan berusaha untuk menghidupkan sekolah-sekolah rendah Islam di seluruh negara, termasuk saya diberi tanggungjawab di Sabah dan juga di bumi Sarawak itu. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka kita kena pastikan didikan yang betul terhadap anak-anak kita. Jadi di antaranya tadi saya sebutkan bahawa kita mesti kembali kepada sistem didikan yang diasaskan oleh Al-Quran, dan yakinlah insya-Allah mereka yang duduk dalam sistem pendidikan Islam, mereka juga akan berjaya. InsyaAllah kita tengok hari ini bilangan yang menganggur terlalu ramai. Baru-baru ni tabung haji buat temuduga. Saya difahamkan di Kuala Terengganu sampai yang minta tu berbaris itu hampir ratusan orang. Mungkin ribuan orang mahasiswa yang lulus tetapi tak mendapat kerja. Alhamdulillah hari ini kalau kita tengok guru agama alhamdulillah semua dapat kerja. Pelajar-pelajar tahfiz yang belajar bagus, yang akhirnya boleh hafaz Quran, yang bagus dalam bidang hafazan, dia boleh menjadi imam, dia boleh memimpin masyarakat. Allah Ta'ala beri rezeki daripada sumber-sumber yang lain insya-Allah.
Jadi jangan kita letakkan kejayaan itu dengan kejayaan hanya sekadar ada sijil sahaja. Yang lebih penting kita nak melahirkan generasi Al-Quran. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian, kesimpulan yang boleh saya sebut di sini secara ringkas dalam majlis yang ringkas ini ialah insya-Allah tuan-tuan doakanlah supaya Brunei Darussalam diberikan kekuatan untuk melaksanakan sepenuhnya kanun jenayah syariah. Untuk maklumat tuan-tuan, setakat ini mereka baru melaksanakan bahagian takzir. Kanun jenayah syariah ni dia ada takzir, qisas, dia ada hudud. Baru peringkat permulaan, dan sekarang ini kita sedang menggiatkan usaha untuk memberikan kefahaman kepada rakyat Brunei dalam usaha untuk memberi kefahaman Islam yang betul kepada masyarakat mereka. Sebab dahulu mungkin masyarakat mereka faham Islam ni ibarat ibadah sahaja. Mereka tidak ada pendedahan tentang kanun jenayah syariah. Maka hari ini di dalam TV Brunei boleh dikatakan ada siaran khas yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti yang menerangkan tentang kanun jenayah syariah ini. Jadi kita doakanlah, sebab bila kami buat pertemuan dengan Jabatan Mufti Brunei, dia sebut wakil pejabat mufti sebut bahawa dia rasa sangat duka cita sebab banyak kecaman yang dia terima adalah daripada Malaysia. Banyak yang dia terima kecaman ni daripada orang Malaysia tentang pelaksanaan hudud. Dia sangat kesal, sepatutnya orang Islam lah sokong. Jadi sebab itulah saya menggalakkan tuan-tuan pergi melawat Brunei Darussalam. Banyak sekarang ni dari Terengganu kita dah bawa banyak rombongan, termasuklah saya dengan Al-Fadil Al-Mahum Ustaz Abu Bakar Cik. Sebelum dia meninggal memang kita dah pergi melawat 2-3 kali ke Brunei. Alhamdulillah ada kesannya. Kemudiannya di lawatan-lawatan susulan, dan yang paling baru pada bulan 10 daripada wilayah akan datang rombongan ke sana. Dan saya cadangkan juga tuan-tuan dari Kuantan datanglah buat kunjungan dan menyatakan sokongan supaya insya-Allah dengan sokongan tersebut akan memberikan kekuatan kepada Sultan Brunei dan pemerintahannya untuk melaksanakan undang-undang Allah. Sebab tuan-tuan sekalian kena faham, tentangan sangat kuat secara psikologi, tentangannya sangat kuat, termasuklah bila Obama datang ke Malaysia, termasuklah kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh PBB dan juga NGO di atas nama hak asasi manusia yang menghentam kerajaan Brunei kerana melaksanakan kanun jenayah syariah. Jadi saya cadangkan itu. Yang kedua, kami juga melaksanakan pelancongan dakwah. Tuan-tuan boleh pergi ke Sabah dan Sarawak untuk melancong sambil berdakwah. Itu pun kita buat juga kadang-kadang, tapi dalam tempoh lebih kurang 5 hari. Kita pergi ke Sabah Sarawak, kita pilih mana-mana kampung, dan tuan-tuan diminta untuk buat kerja dakwah. Dan kerja dakwah di Sabah dan Sarawak ini bukan kata ceramah saja, dengan pelbagai teknik. Kadang-kadang kita menyediakan masakan, kadang-kadang kita buat kenduri, macam kita beri sumbangan, kadang-kadang kita buat rawatan, kadang-kadang kita ajar anak-anak dia dengan ilmu-ilmu yang baik. Ini semua boleh kita buat. Jadi kami melaksanakan kerja-kerja dakwah ini, jadi memerlukan bantuan tenaga daripada pihak Semenanjung untuk tampil, untuk memberikan sokongan. Yang ketiga, kita mengadakan juga perkahwinan dakwah. Ini yang paling mendapat sambutan, yang mana kita kahwinkan orang-orang muda kita yang bagus dengan wanita-wanita dan gadis-gadis yang kita Islamkan di Sabah dan Sarawak. Ini memang kita buat proses ini. Jadi kalau adalah wakil daripada Masjid Al-Fatah ini, boleh maklum pada saya lah. Jadi yang pemuda lah. Jadi orang tua pun tanya juga, kalau nak buka cawangan boleh ke Ustaz? Jadi boleh, jawapannya boleh. Boleh diuruskan. Kalau ada kemampuan, ada kesanggupan dan boleh berlaku adil, maka kita sangat galakkan untuk membuka cawangan di Sabah. Jadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan di sini pun macam Fadil Ustaz Yusof Umbung, dia juga bersama dengan saya dulu di Sabah. Cuma dia datang sekejap saja. Saya masih ada di Sabah. Dan saya sudah sekarang ni sudah masuk tahun yang ke-16 di Sabah. Saya dulu bersama dengan Ustaz Wan Azhar Wan Ahmad, kemudiannya beliau balik dan saya menyambung tugas-tugas beliau sehinggalah hari ini
Jadi malam ni pun saya ganti tempat dia. Tiba-tiba dia suruh saya datang. Kebetulan saya ada program di Kuala Terengganu pagi tadi, jadi dia minta hadir untuk menggantikan dia kerana dia ada mesyuarat yang sangat penting. Mudah-mudahan kita dapatlah berkenalan. Jadi kalau ada proses perkahwinan dakwah ini boleh kita usahakan, cuma kalau boleh tinggal di Sabah, itu lebih bagus. Jadi tinggal di Sabah, bila kita Islamkan mereka dan kita boleh Islamkan keluarga mereka bila berlakunya perkahwinan ini. Termasuk yang paling baru, seorang ustaz dari Kelantan kita kahwinkan dengan seorang gadis dusun yang masuk Islam. Maka kita kahwinkan dia. Alhamdulillah hari ini sudah 3 bulan 4 bulan. Dan saya sebut pada ustaz ni, matlamat kita bukan setakat dia kahwin dengan anak ni saja, tetapi ialah untuk mengislamkan semua ahli keluarganya supaya dapat dibawa kepada cahaya Islam, insya-Allah. Dan akhir sekali, di luar sana ada buku yang dikeluarkan oleh Lejnah Pendidikan PAS Pusat. Tuan-tuan boleh dapatkan, membeli sambil berderma untuk tabung dana pendidikan ummah, yang mana dana ini adalah untuk membantu sekolah-sekolah agama di seluruh Malaysia. Dan di sana ada biodata Ustaz Abu Bakar Cik, yang mana untuk maklumat tuan-tuan, Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar Cik adalah pengurusi Lejnah Pendidikan PAS Pusat sebelum dia meninggal dunia. Dan kita tahu kisah bagaimana beliau telah kemalangan dan telah meninggal dunia. Kemudiannya risalah yang diedarkan pada tuan-tuan itu adalah sebuah sekolah yang dalam pembinaan, dan saya mohon tuan-tuan boleh wakafkan sebahagian harta benda untuk pembinaan bangunan, dan tolong sebarkanlah risalah-risalah tersebut. Mudah-mudahan ianya membantu kami di Sabah dan juga di Sarawak bagi membina kompleks pendidikan, insya-Allah, bagi meneruskan perjuangan Islam. Jadi saya itulah sedikit ceramah dan juga taklimat tentang bagaimana perjalanan pelaksanaan konun jenayah syariah di Brunei, dan juga bagaimana secara ringkas kegiatan dakwah dan perjuangan Islam di Sabah dan Sarawak. Itu saja, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.